Settle explore China, kita orang ke Hong Kong pula. Untuk pengetahuan korang, rakyat Malaysia kalau nak datang Hong Kong tak perlukan visa. Arrival card pun tak perlu isi dah sekarang. So je Hong Kong, benda pertama korang kena cari kaunter A13. Korang beli Octopus card ni, dia akan memudahkan korang untuk nak bayar train ataupun bas. Dari airport nak ke bandar, korang ada 3 option, sama ada nak naik train, taksi ataupun bas. Cara jujur paling murah naik bas lah. Jalanan ke bandar lebih kurang setengah jam. Panjang aku dekat Hong Kong, aku stay dekat Hopewell Hotel dekat area Wan Chai. Lokasi dia korang senang nak dapat makanan halal. Ada Islamic Center Canteen, makanan Indonesia. Ni tarik pun ada dekat kawasan ni, jalan kaki je. Kalau korang kaki shopping pula, jangan risau sebab bawah hotel ni memang ada shopping mall. Area Wan Chai ni terletak betul-betul dekat tengah-tengah Hong Kong Island. So public transport, train dengan tram memang banyak. Park attraction jangan cakap lah, kebanyakan memang area sini. Salah satu contohnya Blue House ni. Bullet lift yang famous dekat Hong Kong pun terletak dekat bangunan Hopewell Center. Bilik dekat Hopewell Hotel ni pun boleh tahan luar. Harga dia pun kira murah lah kalau dekat Hong Kong. Siap dengan view bandar and nature lagi. Mudahan macam gym dengan swimming pool pun ada. Aku booking hotel ni through Klook. Kalau korang nak extra discount, jangan lupa masukkan promo code aku. Next video aku akan share apa aktiviti aku dekat Hong Kong. Macam biasa, apa-apa pun, jom ikut aku travel.